Right, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria diucapkan kepada anda semua. Nampaknya isu makin hangat. Okey. Berkaitan dengan tiga penyampai radio Era FM. Penyampai tau, bukan DJ tau. Kenapa pergi cakap itu kan? Sebab sebenarnya penyampai ni adalah, dia tak macam DJ. DJ ni satu bakat dari segi suara dan penyampaian, intonasi. So di itu era-era 90-an tu DJ. Tapi dah masuk tahun 2000 ke atas ni tak ramai DJ lah, tapi penyampai. Tapi dia punya skop kerjanya lebih kurang sama lah. Okey. Jadi tiga penyampai era ni. Okey, kalau kita tengok dia punya kronologi dia, okey, macam mana perkara ini berlaku. Dan first thing first, aku mohon maaf kerana aku terpaksa delete aku punya content ataupun review ataupun ulasan aku berkaitan isu ini kerana ianya lebih kepada macam tak berapa cantik lah. Itu nanti panjang lah ceritanya. Jadi aku buat yang terbaru ni yang lebih nampak sopan orang kata dan lebih terperinci. Sebab bila kes ni dah berlanjutan beberapa hari, maka timbullah benda-benda ataupun poin-poin yang kuat untuk kita sama memikirkan ataupun melakukan satu-satu perkara supaya ianya tidak berpanjangan ataupun tidak lebih kritikal lah. Okay, so kalau kita tengok dia sebenarnya aku difahamkan bahawa kejap mana ni dah jumpa mereka sebenarnya tim Era Adult FM ni mengadakan potluck sempena sambutan atau menyambut ketibaan Ramadan. Okey, dan kalau silap minta maaf, mungkin ianya berlaku bukan pada bulan Ramadan lah. Okey, tapi video tu upload pada bulan Ramadan, yang mana mereka buat potluck, mengadakan jamuan di konti, di luar konti itulah. Kemudian mereka berhibur lah dengan aksi-aksi lawak mereka, dan difahamkan lagu yang diputarkan ketika itu adalah Muatai Miki Ghazali. Nampak kat situ, okey, Miki Ghazali. Okey, lagu tu aku tak pastilah, okey. Kemudian kita sedia maklum, satu perangai Nabil ni, Haji Nabil, hormat sikit nama Haji Nabil ni. Perangai dia dari segi mulut dia lah. Kalau kita tengok semasa Gegar Vaganza, aku tak tengok Gegar Vaganza dan aku pun rumah tak ada Astro, tapi aku tengoklah sedutan-sedutan Gegar Vaganza ni. Nabil ni terkenal dengan mulutnya yang lancang lah, okey. Ketika siapa tu Sherry Al-Haddad menggantikan Jihan, so body shaming. Ada beberapa petikan video yang menampakkan Nabil ni orang kata mulutnya melepas ataupun terlepas cakap terhadap Sherry Al-Haddad ini. Tetapi nasib baik Sherry Al-Haddad ni profesional dan boleh terima gurauan tu. Mungkin dalam hati dia kita tak tahu. Tetapi terbawa-bawa perangai Haji Nabil ni sampai ke tahap selepas ataupun ketika Azad aku boleh tak tahu pula nama, betul Azad kan, okey. Menari-nari itu tiba-tiba tarian itu seolah-olah macam dikaitkan dengan sambutan Taipusam secara tak sengaja lah, dan mulalah keluar perkataan Vel. Aku tak pasti, tapi aku rasa yang sebut Vel tu Haji Nabil kan. Kalau silap tolong betulkan, aku tak tahu sama ada yang suara lagi betul siapa, Raden suara siapa tu. Okey, kalau suara tu suara Nabil, so kat sini Nabil lah menjadi puncanya hingga terpalit kepada semua tim-tim Era Adult FM dan seterusnya rakyat Malaysia bercelaru ataupun bertelagah tentang isu ni. Tapi aku respect juga ada beberapa pengadut Hindu di Malaysia ini yang pandang remeh benda ni, sebab ianya bukan membabitkan perkauman ataupun rasis ataupun seluruh rakyat Malaysia, tapi ianya hanya membabitkan individu tersebut. Okey. By the way pula, dalam masa sama aku respect juga kepada mereka bertiga penyampai ini yang tampil segera membuat rakaman memohon maaf. Dan lebih drastik lagi, mereka bertiga sanggup pula sampai pergi ke kuil untuk memohon maaf. Tapi di kuil, pihak pengurusan kuil tu siapa, Datuk tu, aku lupa lah namanya kan, tak payah tahu pun tak apa, dengan begitu langsi seolah tak nak memaafkan. So apa lagi yang kau nak? Dan kat situlah mula bila macam jadi batu api. Jadi macam seolah-olah api yang kecil tu disimbah dengan petrol. So makin ramai rakyat Malaysia sekarang ni hotnya antara Melayu dengan India. So berperang di media sosial media. Yalah, di ruang-ruang Facebook, komen apa semua. Termasuklah ni lah aku ni kan. Tapi aku minta maaf, mungkin korang akan jumpa komen-komen aku yang pedas kepada rakan-rakan, aku masih lagi sebut rakan-rakan Facebook di Malaysia yang berbangsa India ataupun beragama Hindu ni, yang mana aku tengok aku pun tak boleh lepas, tak boleh kawal diri, so aku pun terlepas cakap jugalah. So yang kat situ kalau jumpa aku punya komen itu, aku merendah diri, bukan yang kata kecut, takut dan sebagainya, tapi aku rasa minta maaf lah. Okay, sebab aku komen tu react kepada komen yang korang tu lah kan.
Tapi kalau contohlah rakan-rakan India ni ataupun datuk tu yang jaga pihak pengurusan kuil tu, dia elok cakap, aku rasa tak ada masalah apa pun. Okey. Nampak situ. So kita banyak lagi. Sebenarnya satu lagi, aku tengok orang dah mula ungkit balik. Kat sini menjadi satu pengajaran bahawa isu-isu lain penghinaan terhadap Islam ni, okey, diungkit balik. Stokin kalimah Allah, KK Mat, Cecilia, Hari Iskandar dan berbagai lagi lah, Arwah Hadib kan, dia timbul balik. Nampak itu. So kesimpulannya kat sini, kita ni kat Malaysia tau kan, kita nak hidup kekal aman makmur, okey. Jadi kat sini kita fikir-fikirlah kan. Maknanya kat sini pada aku the point paling kuat, paling penting kat sini Haji Nabil tu lah, okey. So kalau kata digantung kerja, okey, bila disebut gantung kerja mereka bertiga ni, so kita sedia maklum era FM ni milik siapa? Astro kan. Astro ni pula milik siapa? Big Boss kan. Dan tentunya yalah, orang berbangsa India, beragama Hindu. Tapi ada yang kata kaitkan, oh mentang-mentang lah ni Toki Big Bossnya orang Tamil, orang Hindu, so mereka digantung kerja serta-merta. Aku rasa tidak kan. Sebenarnya isu KK Mat tu sebab dia bos sendiri, so dia nak gantung diri dia sendiri untuk tutup kedai. Tidak, kerajaan pun tak arahkan tutup, cuma dalam siasatan. Tapi dalam kes mereka bertiga, mereka digantung kerja, bukan dibuang kerja. So aku rasa kat sini yang patut, kalau kata dibuang kerja kan, bukanlah aku menggalakkan kan, kesian juga kalau kena buang kerja. Tapi kalau dibuang kerja, bukan gantung kerja lagi, dibuang kerja, Haji Nabil lah kat situ. Dan aku tak nampak pun tindakan pihak Era FM ni gantung mereka kerja kerana berkait dengan Big Boss. Aku rasa tidak. So kalau kita tengok Astro ni, walaupun dia punya Big Boss dia adalah orang Hindu kan, beragama Hindu kan, Big Boss dia orang Tamil, orang India. Tapi dalam masa sama, dalam channel Astro tu pun masih ada lagi iaitu rancangan yang berunsurkan Islamik. So this is business kan. Kita tengok inilah kehebatan ataupun dahsyatnya negara Malaysia ni. Tak kira you agama apa, tak kira bangsa apa, okey, kita tak payah nak tuntut hak sama rata kan dengan Bumi Putera. So kita tengok sini, tanpa hak sama rata pun Asia milik siapa, okey, Mr DIY milik siapa, okey, Speedmart milik siapa, dan yang tadi tu lah Astro milik siapa. Dan kita tengok di depan mata kita, kudu kilir kita semua pergi ride naik motor, okey, siapakah yang banyak jadi toki-toki motosikal kapcai, motosikal berkuasa tinggi? China. Okay, so this is Malaysia, you know. Skipping lah pula. Okay, so tak payah nak lebih-lebih sangat lah. Risau kan. Adakah satu keseronokan kita apabila kita berada di sebuah negara yang berdarah kan, berbandingkan darah? Tak nak kan. So kat sini lah orang kata, aku menyeru berdoa agar, aku pun selalu berdoa juga, semoga rakan-rakan aku yang bukan beragama Islam kan, kalau sebut kafir kan nanti marah pula. Sebenarnya kafir itu pun tak ada isu pun. Perkataan kafir ini bukan satu perkataan ataupun hina, tidak. Perkataan kafir itu memang ada dalam Al-Quran untuk membezakan orang Islam dengan orang kafir, itu saja. Tak pernah lagi aku dengar perkataan kafir ini dijadikan perkataan untuk memaki orang. Ada orang Melayu maki anak dia ke, woi kafir, tak ada kan. Jadi kalau dah katakan kafir tu, so aku sentiasa mendoakan juga rakan-rakan atau kawan-kawan yang kafir ni ataupun yang belum beragama Islam ni, semoga sihat, dimurahkan rezeki juga dan mendapat hidayah. Hidayah itu milik Allah kan. Ingat, syurga bukan untuk orang Melayu kan, syurga ni untuk orang Islam. So sama-sama dah kita berdoa. So hari ni aku nak tanya kan, korang yang Melayu beragama Islam ni, dalam sehari 5 waktu kan, berapa kali korang mendoakan kawan kau yang belum Islam untuk menerima Islam, untuk mendapat hidayah? Kita tengok sekarang ni ramai yang mungkin ada yang kata, oh semata-mata buat konten berpuasa untuk tarik pelanggan, untuk buat sale, untuk apa semua, terpulang kan. Mungkin lama kelamaan mereka dapat hidayah, tapi janganlah buat konten puasa lama-lama sangat, sampai 5 tahun masih lagi belum dapat hidayah. Okey, nampak kat situ. Okey, kita doakan yang baik-baiklah. So aku punya video kali ni, aku lebih kepada mengharapkan ada jalan penyelesaian yang terbaik dalam isu ini. Okey, so maafkan je lah. Okey, maafkan. Dan aku tak nampak pun orang kata perbuatan mereka bertiga ni Will tu sebagai menghina. Tapi kalau menghina, so diorang dah minta maaf, simple. So tak payah nak simbah lagi petrol dekat api yang kecil tadi tu. Ni apinya masih menyala lagi ni kan. Dia makin semua makin besar ni kan. Itu sajalah. Okey, tersilap kata, terkasar bahasa seperti biasa, daripada hujung rambut sampai ke ujung kuku jari kaki. Aku mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye-bye.